Okay, kita sekarang on the way nak pergi Peiwai. Peiwai. Tapi kita kena berjalan selama Maybe around 20 minutes. 20 minutes untuk perjalanan. Untuk pergi ke stesen metro yang terdekat. Kalau ni biasa je, kalau dekat Beijing dulu macam ginilah jalan jauh kita. Yup. Balik Malaysia je. Tapi kat sini tak ada. Manja-manjakan. Sini tak ada lah rasa macam panas. Seksanya. Jalan bawah matahari kan. Sini okey chill. Baru sebahang ni tadi pukul 1 lebih okey je. Sekarang pukul 3. Masih okey lagi. Tengok jalan masih tenang. Masih tenang semua. And hopefully semua perjalanan kita lancar untuk hari ini. Yep. Sekarang kita nak cari sama ada kita punya kad boleh guna ataupun tidak selepas 10 tahun. 10 tahun. Kita cuba tengok. Ajaibnya. Mana? Sini. Ni. Sini. Ataupun internet tiket vending machine. Congzi kan? Tapi dia QR code ah. Okey, try dulu. Kita dah berjaya lepas dia punya security check. And kebetulan kita ada 2 keping kad metro ini. Dan kita check kat mana? Now we are Beijing 平西府 Yup, 平西府第4号现在我们也8号。 So back to the story, satu kad ada 8.4 yuan, satu lagi tinggal 1 yuan. Lepas tu kita scan tak lepas sebab sudah expired. Bila expired? 2015. 2015 dah expired. Lepas tu pekerja dia pun aktifkan balik. Sekarang dua kad ini sah sampai 2032 Julai 20. Kita sekarang ada di subway metro. Agak bising sikit. Tak dengar. Cipujian. Laju kan. Boleh nampak. Sekarang pergi arah mana? So kita akan transit dekat line number 10. Lepas tu bolehlah tengok keadaan suasana di dalam subway ini. Semuanya teratur lah. Sopan, tak adalah bising-bising. Mungkin sebab belum peak hour orang balik kerja lagi. Menunggu dengan penuh kesabaran. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Jom kita scan. Tengok boleh tak? Jadi tak? Boleh. Boleh. Tolak apa-apa? Are you ready? Ya. Are you ready? Oh my god, panas. Oh, panas. Different. Sama je. Betul lah. Dia nak check IC pula. Lain lah. Tiba ada McDonald di situ. Tiba-tiba ada banyak perubahan. Memang ada McDonald di situ. Yes, setelah kita bersusah payah jalan demi jalan, berliku-liku daripada Haitian Huangzhuang sampailah ke Wei Kong Xiao. Ada lagi. Kita semua dah finally sampai ke yang itu. Tu. Warna merah tu. Kita punya di tempat itulah terbentuknya kita selama 5 tahun di bumi Beijing ini. Yap. Mana dah bangunan tu baru lagi kan? Yap, yang tu baru. Dulu masa kita balik tu baru nak bina kan. So the both of the campus is divided. Terbahagi kepada 2. Ada landmark ah. Sekejap kita bising ah. Duit kita. Yes. Masuk situ. Jom kita masuk. Sebelum itu kita kena ambil dulu video dekat depan ni. Akhirnya kita sudah sampai the legendary Beijing Waikuoyu Dashi. Lambang tu dah ni dah. Buddha. I don't know.
Yay! 北京外国语大学。 Yeah. Yes. Yes. Tapi lambang dia dah pudar. Tak apa, kita masuk. Nampak sangat dulu. dia banyak buat kat tempat yang baru. Yup. Kita cuba masuk tengok. Boleh ke tak? Sekarang kita dah sampai dalam universiti di mana inilah jalan yang kita guna untuk pergi ke kelas hari-hari dan dikatakan laluan ini ialah laluan yang paling cantik dalam universiti ni. Jadi anda boleh nampak kiri dan kanan dua-dua ni ada pokok. Lepas tu kalau masa musim luruh, dua-dua belah ni akan jadi kuning semua. Laluan ni selalunya orang akan ambil gambar apabila mereka buatlah photoshoot untuk graduasi. Di situ ialah macam padang, ada track, ada basketball court. Situ gelanggang tenis, volleyball. Jadi petang-petang memang meriah sini. Yang ni Yang ni Chen Li Tang. Apa konvo kan, konvo semua dalam ni. Semua dalam ni. Di sinilah kita mencipta sejarah juga ni. So many memories. Ikonik. Sekarang kita nak pergi ke kedai yang cenderamata universiti sendiri. Yang diusahakan oleh student dia sendiri Ya. School Enterprise. Kononnya School Enterprise. SE. Ke sini ke tu? Tak, kena turun bawah sini kan. Tu. Masuk situ. Should be lah. Tengok. Hopefully still open. Yup, ni Business Incubator of BFSU. Jom kita tengok. Dalam dia pun ada kafe juga. Alamak, kunci lah. Dan akhirnya kita sudah sampai tempat kemenjadian kita, tempat yang berbela kita, tempat yang melatih kita, iaitu Zhongguo Yuan Wenxue Xueyuan. Satu bangunan ni semua. Jom kita masuk tengok. Ada tak apa-apa perubahan. Ni semua banyak nostalgia ni. Next kita akan masuk dia punya main atrium. Kongzi dah tak ada. Kongzi dah tak ada. Kongzi dah tak ada. Patung kongzi dah tak ada. Tengok. Jom pergi Wenhua Ti. Dah lain lah. Ni ada dulu. Ni. Ni pun dah tercabut lah. Some. Some dah tercabut. Yang ni semua kata-kata kongzi ni atas ni. Kan? Oh, ada program Hanyu Qiao. Okey, jom kita masuk tengok. Ruxue Jingdian. Inilah Wenhua Ti. Boleh masuk ke? Boleh buka tengok. Kunci Let's go. Sini tak ada lift kan? Tengok. Hijau Malai Ipan. Siapa ni? Tak kenal langsung. And this one is the Guojiao Lou. Dulu mak-saleh yang bayar mahal. Yang mahal. Yang short sem. Short course. Yang mahal-mahal punya. Italian. Betul? Apa lagi bilik paling mahal. Ada toilet. Ada lift. Ada lift, ada toilet semua. Mahal pada pilo. Yang ni mewah lah, mewah. Kondo mewah. Yang short course dia duduk sini. Yep. And then we are at I Love BFSU. Ni alumni. And then dalam kolam ini ada ikan koi Zaman kita dulu, bukan tak wujud. Tak wujud Hanya construction site saja. Yep. Now sudah cantik. Ini adalah duit-duit kita. Duit-duit kita. Tengok ada foreigner pun sama. Enjoying the view. Okay. Now ala Boyu punya tu yang ada construction. Yang tu ialah Fakulti Bahasa Arab ala Boyu. And then now kita nak pergi Hojie pula. Tengok ada apa perubahan. Sebelum kita beredar daripada sini dulu, sebelum kita grad, tempat ini meriah. Ya, dia macam pasar malam. Macam pasar malam, pasar malam. Ada Chow Shefa kat situ yang kalau kita nak stok kat barang kan paling dekat. Yes, Chow Shefa, supermarket dia. And then apa yang berlaku ialah dia orang buat demolish lah bangunan-bangunan lama-lama. Dah lain dah, weh. Nampak tu, dah tinggi dah bangunan. Mana ada dulu? Mana ada bangunan tinggi dulu? Betul. Ini dah bertingkat dah. Nampak up sikit ada Kaoya Tian
Mana? Tu, Pian Yifang. Beijing Kaoya. Pian Yifang. Kebiasaannya kalau nak makan kaoya, roasted duck dekat Peking, Pian Yifang is the number one lah, yang famous punya, popular punya. Tapi tak adalah yang jenis halal punya lah. Ya. Ni hao Coco. Kedai Naicha, kedai milk tea. Tengok banyak perubahan Fujie ni. Yang ni semua baru ni. Semua baru ni bangunan ni. Dulu tak ada. Jadi rumah orang. Tak ada. Yang tu Chow Shi Fa adalah CSF Market. Masih lagi. Masih ada lah. Rebranding. CSF. Masih ada. Oh my god, masih Bertahan. Bertahan. Chow Shi Fa the only one market dekat Beijing. Ya. Dekat provinsi yang lain tak ada. Chow Shi Fa is the only one. Dalam tempoh 10 tahun banyak perubahan Ya, cepat sangat. berkembang dengan pesat demi pembangunan. Mana orang-orang yang sepatutnya tinggal di sini tak tahu dapat pembahasan ke tak? We don't know. We don't know. Dia diganti dengan ni bangunan. Mungkin dapat sebiji satu biji rumah ni berapa puluh juta ni. Tapi kecil ya, cendok naik Dia fit je. Tak tahu lah orang kata graduan dekat China ni sampailah ke mati pun pinjam loan tak akan berjaya bayar balik loan tersebut. Okay guys, finally kita sudah sampai di other side of the road. This is the West Campus. Ni nampak dia West Campus. Ini dia pintu masuk gerbang dia. Bangunan besar. Yang ni baru. This one yang baru. Pakai duit kita. Semua pakai duit kita Tapi walau bagaimanapun semuanya nampak gah. Wow, nampak prestige kan. Nampak prestige. Cantik. Malah masuk dia tak boleh masuk dia dah. Yup. Sama juga nanti kita akan melalui proses sama macam di East Campus tadi. Kalau siapa nak datang, please bawa pasport. Ya, bawa pasport. Kena register dekat depan. Okay? So sekarang kita pun kaki macam nak patah dah. Kita nak pergi makan pula. Yup, Sibu Mahua. Hotel tu pun ada lagi kan? Ada hotel dekat. Itu hotel lain. Dulu BFSU punya hotel. Wayu takut-takut. Dah hilang keberanian masa. Okay, dekat sikit. So nice. Cantik. Cantik. Very nice. Okay, so kita akan pergi dekat sana for Sibu Mahua. Makan apa? We will see later. Sekarang kita ada di Western Mahua untuk makan makanan halal. Boleh tengok menu dia. Macam-macam ada. Oh, yang tu boleh unlimited feel noodle lah. Tinggal makan noodle lah. Yang tu baru berapa biji? 5 biji daging. Okey. Apa yang kita makan ialah Niu Mian. Yang ni mangkuk besar punya. Besar mana? Nah. Ukur sikit. Tapak tangan besar. Okey, kita masih menunggu yang Ruchar. Okey lah, rasa okey. Okay. Authentic authentic. Kita dah makan and now kita masuk Michelin pula. Kita tak sengajanya telah menjumpai satu tempat iaitu Guotu Wenchang Changguan. Adalah kedai buku di bawah tanah ni. Basement. Ni tengok agak menarik kedai ni. Tengok kedai buku dia. Besar juga bawah dalam ni. Kedai buku. Adalah orang-orang muda suka datang ke kedai buku. Kan?